Kenapa pelaburan emas ni mestilah sekurang-kurangnya 1 gram fizikal? Secara faktanya adalah emas yang jenis 0.1 gram ni tuan-puan, ianya mempunyai nilai spread yang sangat tinggi berbanding dengan 1 gram. Ini menyebabkan tuan-puan membeli dengan harga yang jauh lebih tinggi daripada nilai sebenar untuk 1 gram emas tersebut. Harga belinya mungkin kita nampak sebagai RM10 ataupun RM30 ataupun mungkin bawah lagi, tapi sebenarnya ianya adalah harga yang jauh tersasar daripada pasaran sebenar. Jadi cara penyelesaiannya adalah dengan kita memulakan pelaburan emas sekurang-kurangnya 1 gram. Spreadnya lebih rendah lagi, kita boleh beli dan juga jual dengan lebih untung. Jadi emas 1 gram ni adalah saiz yang paling ideal sekali kalau kita nak mulakan simpanan emas. Jadi kalau tuan-tuan nak mulakan simpanan emas ataupun kita panggil sebagai pelaburan emas ni, mestilah dengan item sekurang-kurangnya 1 gram tuan-puan. Barulah kita dapat harga spreadnya lebih rendah dan lebih cepat lagi kita dapat untung dengan simpanan emas kita tu tuan-puan. Jadi kalau tuan-tuan berminat nak dapatkan ilmu emas dan juga kewangan secara percuma, boleh follow saya, boleh klik link di bio.